Okay, Assalamualaikum guys, selamat petang. So, apa yang kita nampak dekat sini, H4 dah buat satu breakout. Nampak tak belah sini? Dan dia pun dah buat collection dekat sini, tempat dia buat breakout. Nampak turun, break, dia collect, sambung naik. So, sekarang adakah price ni nak turun lagi sekali untuk collect yang ini, ataupun dia terus nak sambung kenaikan? Okay, ataupun dia terus nak sambung kenaikan. So, kita akan monitor. Kita tengok turun sikit air time frame. Tengok H1. Okay, so sekarang kita tengok dekat H1. Okay, so sekarang H1 punya price still main-main dekat situ, zone yang sama ni. So kita akan tengok dia buat apa. If kalau dia buat satu breakout, baru kita counter. Tapi aku nampak satu zone tadi untuk itu masuk. Sekejap lagi sampai. Okay, okay, so sekarang ni M30. Okay, ni M30. So kalau kita tengok dekat M30, price dah turun balik untuk collect dalam zone ini, kawasan ini. Nampak ni. So if andai M30 ni turun buat breakout, possibility untuk dia turun lagi tu ada. Turun sampai mana? Okay, satu zone kita dah marking kat bawah ni. Satu zone lagi dekat sini kita nak kena monitor. Okay, ni M30 punya. Okay, ni M30 punya. So kalau dia turun sampai sini, boleh jadi, boleh monitor. Cuma price kat zone ini dah banyak kali dia buat collection. So possibility kalau dia turun untuk tembus tu ada. Okay, so sekarang kat mana kita nak cuba nak masuk? Andai kita nak masuk sell, nak masuk buy boleh kat sini. Okay, nak masuk sell pun boleh kat atas tu. Okay, kita tengok. Nampak tak? So sekarang ni M15. M15 sekarang dah buat breakout tau, first left ni. So kat atas ni possibility untuk dia collect, turun balik ke bawah tu ada. So zone atas ni aku akan monitor nanti. Kita tengok. Sebab kalau kita tarik satu trend line pun dah buat satu breakout. Okay, so just tinggal zone ini saja. If kalau dia buat breakout, okay, ni zone M5 Zone M5 pun nak kena monitor juga area sini. Okay, ni dia tak pernah pecah lagi dan tak pernah collect rasa. Okay, so ini pun kita akan monitor juga, tengok macam mana. So if kalau kita masuk dekat sini, target kita berapa? 100 pip lebih kurang. Hampir lah, boleh dapat 100 pip. So kita akan monitor. Apa pun nanti aku akan update dalam rumah biru. Cuma hati-hati guys sebab higher time frame dia dah buat breakout. So possibility untuk dia terbang tu ada. Cuma dekat low time frame menunjukkan possibility untuk dia turun tu ada. So kita as a trader, kita take risk itu. Cuma macam aku cakap ada zone masuk, ada zone keluar. Rasa apa pun ingat ilmu dulu baru biru.